Seorang saksi kanak-kanak terbaru membuat pengakuan di hadapan Hakim Zara Khairina Mahathir bahawa beliau mendengar perbualan dalam asrama yang berbunyi, Zara terjun dari aras 2, banyak darah di lantai. Ini adalah saksi kanak-kanak ke-20 inkues kematian Allahyarham Zara Khairina Mahathir untuk 24 Oktober 2025 yang menceritakan semula apa yang berlaku pada 16 Julai 2025 di asrama Zara. Kata saksi itu, pada pagi 16 Julai 2025 lebih kurang jam 4.30 pagi, semasa saksi baru bangun tidur, seorang domet saksi berbisik kepadanya, Zara terjun dari aras 2. Banyak darah dia dekat lantai aras paling bawah. Saksi menyatakan dia tidak percaya dan merasa tidak mungkin Zara sanggup buat begitu. Apabila saksi keluar dari dom, ramai pelajar berdiri di kawasan koridor aras 3, tapi saksi terus pergi mandi. Selesai mandi, saksi dapati domet. Saksi masih lagi berada di dalam dom dan bertanya balik apa yang dia cakap tadi kepada saksi. Kemudian dia beritahu sekali lagi kepada saksi yang Zara sudah terjun dari aras 2 ke aras paling bawah. Saksi masih tidak percaya lalu menjenguk ke aras bawah dan dapat melihat kesan darah di tepi longkap. Dalam fikiran saksi, dia terfikir, adakah Zara terjun dari aras 2 ataupun dari aras 3? Selepas itu saksi terus ke surau untuk sembahyang subuh. Apa komen Pak Cik Mak Cik Oto Arung? Adakah anda semua percaya dengan pendedahan terbaru oleh saksi kanak-kanak ke-20 dalam prosiding inkues Zara Khairina Mahathir hari Jumaat hari ini? Sebelum ini, ada yang mengesahkan mungkin Zara terjun dari aras 3. Tiba-tiba hari ini ada lagi teori baru. Arwah Zara mati kerana terjun dari aras 2. Mana satu yang kita mau percaya Pak Cik Mak Cik Oto Arung? Ini memang makin panas. Adakah arwah Zara terjun dari tingkat 3 atau arwah Zara terjun dari tingkat 2? Atau apa sebenarnya yang berlaku kepada Zara dalam asrama itu? Justice for Zara, justice untuk nyawa 34 juta rakyat. Ini adalah pendedahan dan pembongkaran terbaru tentang kes bidadari syurga kita Zara Khairina Mahathir. Menurut saksi kanak-kanak, beliau melihat Zara Khairina Mahathir muka pucat di dalam tandas asrama. Saya ulang. Pengakuan berani mati oleh salah seorang saksi pelajar baru dalam prosiding inkues Zara Khairina Mahathir di Mahkamah KK mengesahkan dia melihat Zara Khairina Mahathir di dalam tandas asrama dalam keadaan muka pucat. Seorang pelajar junior memberitahu Mahkamah Coroner di Kota Kinabalu, Sabah
bahawa dia melihat wajah Zara Khairina Mahathir dalam keadaan pucat ketika remaja terbabit berada dalam tandas asrama pada malam sebelum ditemui meninggal dunia. Keterangan itu diberikan oleh saksi kanak-kanak ke-20 yang belajar di SMK Agama Tun Datuk Mustafa Papar Sabah pada hari ke-27 prosiding inquest kematian misteri Zara Khairina di hadapan Yang Arif, Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan hari ini. Berkongsi keterangan itu, Peguam Muhammad Syarul Nizam Muhammad Saleh yang mewakili ibu kepada Zara Khairina berkata, saksi memaklumkan insiden berkenaan berlaku pada jam 12.30 tengah malam 16 Julai 2025 selepas dia ke tandas bersama seorang rakan di aras 3 asrama sekolah terbabit. Semasa menunggu, saksi menghadap cermin dan dia ternampak dari cermin kepala dan muka Zara di atas dinding tandas nombor 1. Saksi berkata keadaan Zara seolah-olah sedang memerhati siapa yang ada dalam tandas. Lampu tandas ketika itu berpasang dan saksi dapat cam Zara. Muka Zara pada ketika itu kelihatan pucat-pucat sikit. Dia berkata lagi depan hakim. Saksi turut memaklumkan bahawa dia menunggu kira-kira 5 minit namun Zara Khairina tidak keluar dari tandas. Mereka kemudian beredar untuk mengejutkan ketua DOM serta rakan-rakan dalam bilik pelajar berkenaan. Namun tidak ada ahli DOM yang mahu bangun. Ketua DOM cuma berkata, "Kenapa dia berkurung juga tu? Biarlah dia tu." Ahli DOM lain cuma kelihatan mamai dan cuma sambung tidur semula saja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sangat-sangat mengejutkan pendedahan terbaru. Rupa-rupanya sebelum kejadian jam 3 pagi memang ada yang nampak Zara dalam keadaan muka pucat di dalam tandas dan tidak ada satu orang pun pelajar senior mau tolong Zara. Justice for Zara, justice untuk nyawa 34 juta rakyat. Checkmate.